Yang ni boleh nyala terang lebih dari 12 jam. Dah 2025 ni, rugi kalau korang masih pakai lampu yang kena bayar bil elektrik. Sekarang dah ada lampu solar yang harga mampu milik macam ni. Pasang setiap hari, korang tak perlu nak bayar bil elektrik. Sebab lampu ni dia cas guna cahaya matahari. Dia cas dekat panel bahagian belakang sini. Yang ni lampu solar guys. Lampu ni korang tak perlu bayar bil elektrik. Automatik nyala setiap malam. Siang dia akan cas guna cahaya matahari. Yang model ni sesuai untuk korang pasang dekat jalan. Sebab dia boleh gantung dekat tiang lampu. Dia ada bagi bracket macam ni. Mudah untuk gantung dekat tiang besi. Dekat jalan rumah saya ni, saya dah pasang 4 biji lampu ni. Kalau korang tengok cahaya dia ni terang waktu maghrib. Dan dia boleh maintain terang macam ni sampai subuh. Sebab lampu ni dia mampu nyala lebih dari 12 jam. Korang nak pakai mood biasa boleh, nak pakai mood sensor pun boleh. Kalau mood sensor, lampu dia ni akan nyala malap sepanjang malam. Dia nyala cukup-cukup makan. Tapi kalau dia detect ada pergerakan dekat bahagian bawah sini, lampu ni dia akan terus nyala dengan sangat terang. Full brightness. Yang ni sesuai kalau korang nak pasang untuk bagi surprise dekat penyamun. Kalau penyamun lalu waktu pagi, lampu ni nyala terang, penyamun lari tak cukup tanah. Ngam juga kalau korang nak pasang dekat kebun. Kalau haiwan lalu dekat bahagian bawah sini, lampu ni akan terus nyala. Boleh terus detect. Sebab dia detect dekat sensor bahagian sini. Panel solar dekat bahagian belakang dia pula, saiz besar tau. Penuh body lampu bahagian sini. Panel pula jenis model baru. Jenis monokristalin. Kalau panel lama, dia warna biru pekat. Yang model baru ni warna hitam pekat. Yang ni dia lebih perform tau. Panel model baru untuk saiz sama macam ni, dia lebih perform, dia boleh keluarkan lebih banyak output dan dia lebih perform waktu low light. Kalau waktu mendung, dia tetap boleh keluarkan lebih banyak output berbanding model lama. Jadi sekarang korang tak perlu risau. Pakai lampu solar ni, kalau waktu mendung pun dia tetap boleh cas. Dia tetap boleh bagi power, simpan dekat bateri ni untuk bagi lampu ni nyala terang sepanjang malam. Model ni, lampu LED dia ni jenis tak ada reflektor tau. Dia seketul-seketul dekat bahagian bot sini. Lens dia ni pula jenis cembung macam ni. Untuk bagi cahaya dia tu lebih besar. Walaupun tak ada reflektor, tapi kalau korang tengok lampu saya ni terang tau. Walaupun lampu dia ni saiz kecil macam ni, tapi bila pasang terang memang dah cukup. Jenis ni ngam untuk korang pasang dekat jalan utama macam ni. Kalau korang nak gantung dekat dinding rumah pun boleh sebab bracket dia ni fleksibel. Jadi kalau korang nak cari lampu solar yang jenis boleh nyala lebih dari 12 jam, boleh nyala lama, panel besar dekat bahagian belakang, mudah untuk gantung dekat tiang lampu, ada sensor, korang boleh cek lampu jalan solar yang model ni. Model ni saya dah repeat banyak. Dekat jalan sini saya dah pasang 4 biji. Yang ni saya repeat untuk kali kelima. Korang boleh cek dekat link video.